Dalam PRK, Don Air Kuning, kita nampak dua wajah politik yang sangat berbeza. Penyokong Perikatan Nasional pagi tadi muncul di hari penamaan calon PRK Air Kuning bukan dengan idea ataupun solusi, tapi dengan spanduk karikatur sindiran yang mempelekehkan Perdana Menteri dan pemimpin kerajaan. Tindakan ini disifatkan dengan Komeng sebagai tidak matang dan tidak wajar dan hanya memesongkan perhatian rakyat daripada isu yang sebenar. Sindiran untuk apa sebenarnya? Anthony Loke pun dan pasukannya turun bantu kutip dana, bantu mangsa, tapi bila mereka buat benda betul, tubuhkan tabung khas, geng PN tiba-tiba rasa tercabar sampai keluar sertaya. Kenapa? Sebab mereka tak terfikir nak buat dulu ke? Atau sebab mereka lebih sibuk fikir nak main politik gambar kartun dari fikir nasib mangsa? Cubalah berpolitik dengan matang. Bila dah buat kerja, ada yang tak suka. Kenapa? Sebab bila kerajaan perpaduan buat baik, PN tak boleh tahan. Tak boleh tengok orang lain perform. Itu ke masalahnya? Sementara itu, Barisan Nasional pun bersama kerajaan perpaduan turun padang menyantuni rakyat. Tak ada pun ceramah besar-besaran, tak ada persembahan propaganda. Yang ada cuma kerja ikhlas, ziarah rumah ke rumah dan fokus kepada isu tempatan. Inilah dia beza kerajaan perpaduan dengan pembangkang. Yang satu sibuk bermain persepsi, yang satu lagi sibuk bekerja. Rakyat Air Kuning kini ada pilihan antara nak teruskan dengan politik sindiran ataupun politik solusi. Jangan pilih suara yang kuat, pilih tangan yang berkhidmat.